Hari ini kita akan belajar tentang model penyamaan udara kenderaan. Okey, baik, sekarang kita tengok ada 4 komponen asas. Kamu semua dah belajar apa dia? Memanfaat, lagi meluap, penyejat dan kenderaan. Okey. Sekarang kita tengok dekat komputer ni, yang mana satu pemanfaat? Memanfaat. Pasti dah je. Pasti. Nampak. Okey. Manfaat di bawah ni. Tapi bila kita nak tengok, hati-hati sebab sini panas kan? Baik. Seterusnya penyejat kat dalam. Susah nak tengok kan? Betul. Okey. Berarti pemeteran pun kat sebelah dalam. Ni pemeluap. Susah tak tengok? Susah. Apa kata kalau kita buat satu model aircon kita untuk memudahkan kamu nampak semua? Boleh? Okey, jom. Anda telah melihat video tadi di mana masalah pelajar yang berlaku semasa sesi PDPC berlangsung di dalam kelas berkaitan dengan aircon kereta. Okey, maka timbullah idea di mana kami menghasilkan model reka bentuk penyamaan udara kereta, di mana model ini dapat sedikit sebanyak membantu masalah pelajar-pelajar kita. Melalui model yang ada, pelajar boleh menggunakan deria, telinga, mata dan hidung, di mana pelajar dapat menyentuh komponen-komponen yang ada dengan lebih mudahlah dan melihat setiap komponen dengan lebih teliti dan mendengar di mana bila sistem ini berfungsi. So pelajar pun di sini dapat membantu pelajar menjalankan amali dengan lebih yakin dan pemahaman pelajar pun akan lebih mudahlah melalui model yang kami hasilkan ini. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang terdapat dalam model penyamanan udara kereta sebagai bahan bantu mengajar. Jadi yang pertama, ini adalah kompresor ataupun pemanfaat. Okay? Pemanfaat. Dan yang kedua, ini adalah pemeluap. Kemudian yang ketiga adalah cooling coil ataupun penyejat. Okay? Penyejat dekat sini. Okay? Penyejat kat bawah ni. Dan peranti pemeteran adalah komponen yang seterusnya ada di sini, ya, sini peranti pemeteran. Okay. Dipakai TXB. Okey. Jadi sistem ini kalau kereta dia menggunakan enjin untuk menggerakkan kipas, pemanfaat. Sekarang kita gunakan motor elektrik. Okay. Dan ini ada komputer untuk menukarkan daripada AC kepada DC, direct current. Jadi dalam sistem yang kita buat ni, jadi pelajar lebih mudah untuk dapat mengenal pasti komponen-komponen yang terdapat dalam penyamaan udara kenderaan. Jadi dia boleh tengok dengan mudah komponen-komponen tadi dan boleh melakukan kerja-kerja servis, mengisi gas, ambil bacaan dan sebagainya. Saya akan menunjukkan bagaimana pengoperasian sistem reka bentuk model penyamanan udara kenderaan. Saya tunjuk demo bagaimana penggunaannya. Okey, untuk sistem ni kita menggunakan single phase, elektrik single phase dan menggunakan plug 3 pin. Okey, saya akan hidupkan sistem. Okey. So yang pertama saya akan hidupkan sebagaimana kita menghidupkan enjin kenderaan. Apabila saya menekan button on di sini, motor AC akan hidup. Ibarat seperti kenderaan kita enjin hidup. Kemudian saya akan menghidupkan sistem aircon. Hidupkan sini. Jadi kita punya sistem penyamanan udara telah dihidupkan. Jadi di sini terdapat 2 lagi button, iaitu button yang pertama kita boleh melaras suhu dan button kedua adalah kita boleh melaraskan blower di bahagian cooling coil. Sekarang ini sistem dihidupkan, sistem penyamanan udara telah dihidupkan. Jadi sistem bermula dengan kompresor, kondenser, metering device dan juga penyejat. Kita dapat lihat di sini bagaimana angin dikeluarkan. Okay. Untuk sistem ini kita dapat baca reading suhu dan pelajar juga boleh membuat servis seperti
mengecas sistem dan juga boleh membuat proses recovery sistem. Okey, itu saja untuk pengoperasian sistem ini. Sekarang dah berhasil reka bentuk model penyawa udara kereta sebagai bahan batu mengajar. Kalau tadi kita tak nampak, susah nak nampak komponen tadi kan? Sekarang dah jelas. Yang mana kompresor? Ini tu kompresor. Okay. Keluar ada yang ada kipas. Baik. Seterusnya, komponen seterusnya penyejat mana? Di dalam. Nampak kan? Tadi kita buka kan? Nanti pemutaran Dekat ni tu. Cuma di sini kita pakai motor elektrik menggantikan enjin untuk menggerakkan kipas dan motor pemampar. Cuma kita ada komputer lah untuk menukarkan arus elektrik kepada DC dari current. Okey, jelas? Jelas tak? Okey. Secara keseluruhannya, projek ini iaitu projek reka bentuk model penyaman udara kereta sebagai bahan batu mengajar boleh dikatakan berjaya, yang mana dapat berfungsi dengan baik bagi setiap komponen yang telah direka bentuk. Okey, yang mana projek ini juga dapat dianalisis dan data yang diperolehi daripada projek ini hampir menyamai dengan data sistem penyaman udara kereta. Okey, amalan baik yang telah kami amalkan, kami juga menggunakan setiap komponen-komponen lama sedia ada yang masih lagi boleh digunakan dan berfungsi. Okey. Oleh itu, penggunaan kos dia juga boleh dikatakan rendah semasa mereka bentuk model ini. Okey. Akhir kata, dengan adanya model ini dapat memberi manfaat yang lebih baik kepada pengguna dan dapat disebarluaskan.